Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تممنا بالخير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ات نفوسنا تقواها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini kita sambung penerangan seterusnya unsur isnad yang ke-6, iaitu dia panggil masdaran. Di antara perkara yang boleh menjadi cerita atau musnad dalam ayat ialah salah satunya masdaran naiban an fi'lin amrin. Jadi yang keenam ni, ini kita yang kelima, khabar an-nawasif semalam. Di sini kita pergi kepada ni yang ke lima. Kemudian ni kita tambah je ni. Jadi ini tak termasuk ismun nawasif, ni tak termasuk dalam isnad, tak termasuk dalam cerita. Yang kita bincang di sini semalam ialah khabar kepada an-nawasif, kana dan inna. Kemudian hari ini yang keenam ialah sadisan dia panggil masdar naibun, masdar yang mengganti an fi'lihi, an fi'lihi al-mahzuf, yang sengaja dibuang. Itu al-mahzuf, yang sengaja dibuang. Jadi dalam ilmu makna ni dia panggil ayatnya masdaran naiban an fi'lin amrin. Disebut fi'lin amrin. Okey, biasa sebab dia panggil sebagai apa? Kebiasaan ayatnya ialah melibatkan fi'il amr. Itu sebab dia panggil fi'lin amrin mahzuf. Jadi benda ni dia pun bagi contoh sa'yan fil khair. Dia bagi contoh tu sa'yan fil khair dengan makna is'a sa'yan fil khair. Okey, ini dia punya kaedah. Okey, baik, nanti saya terangkan. Fi'lihi al-mahzuf. Jadi kita buat dalam kurungan fi'lun amrin. Kita buat macam tu. Jadi kita ambil contoh di sini, dia bagi kat kita contoh nahwu. Ni. Kata-kata kita yang kita guna nahwu. Okey. Okey. Jadi okey, dengan maksud dalam ayat ni iaitu dia ada unsur, dia terus cakap ni maksudnya sa'yan fil khair. Macam tu. Dia datang-datang, dia terus dia sa'yan fil khair.
Jadi tak ada fi'il, tak ada apa. Tiba-tiba dia mula dengan masdar, sa'yan fil khair. Jadi dalam sa'yan fil khair itu, dia bermaksud macam ni. Iaitu I, dengan makna, saya buat kat bawah ni lah, I tak beratur. Dengan mana? Is'a sa'yan. Tu, dia tulis. Is'a sa'yan fil khair. Dengan maksud I, yang mana? Is'a sa'yan fil khairi. Okay. Is'a sa'yan fil khairi. Okay. Jadi sahabat semua, dalam kaedah ni dulu, kita nak bagi tahu kat sini, okey. Ni. Jadi dalam ayat dia ni maksud sebenarnya kita kena terangkan gini. Okey. Sa'yan itu dia punya i'rab dulu. Dia panggil masdar mujarrad. Dia tu masdar. Jadi dengan mana usahalah sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sesungguh-sungguhnya, ataupun sehabis-habisnya. Dia kena terjemah macam tu. Usahalah sehabis-habisnya pada kebaikan. Sebab apa tu? Sebab sa'yan di situ masdar mujarrad. Satu. Kemudian dia ini mansub. Dia dibaca dengan bil fathah, dengan baris di atas sebagai, sebenarnya dia itu mansub bil fathah sebab dia maf'ul mutlaq. Dia itu adalah maf'ul mutlaq. Ya? Maf'ul mutlaq li fi'lim mahdhuf, untuk satu fi'il yang telah dibuang. Okey. Takdiruhu, takdir fi'il itu. Dapat semua? Atau takdiruhu, takdir dia is'a. Takdir dia is'a. Itu sebenarnya asasnya. Is'a. Jadi ini kita cerita gaya bahasa. Gaya bahasa. Okey. Itu faedah dia. Baik, jadi di sini itu sebab dalam ayat ke atas itu dengan mana? Is'a sa'yan fil khairi. Jadi di sini sebab apa? Jadi boleh terima ya? Kalau sahabat tak pernah tahu maf'ul mutlaq, katakanlah kita tak tahu apa itu maf'ul mutlaq, maka maf'ul mutlaq ni mudah je. Masdar kepada fi'il yang ada dalam ayat. Okey. Masdar yang ada kepada fi'il dalam ayat. Masdar kepada fi'il yang sudah ada dalam ayat. Kerja dia ialah untuk taukid. Okey. Jadi saya tulislah wal maf'ulul mutlaq. Maf'ul mutlaq tu sebenarnya huwa masdar
Dia satu masdar. Syarat dia mesti masdar maf'ul mutlaq. Masdarun. Masdarun li fi'lin. Masdarun li fi'lin. Kita terus ringkas dulu. Masdar muakkidun. Masdar peningkas. Muakkidun. Begitu. Masdar yang menegaskan li ma'nal fi'li. Dia satu masdar yang disebut untuk menegaskan makna fi'il. Fil kalam. Apa benda ni? Okey. Jadi wal maf'ul mutlaq huwa masdar muakkidun li ma'na al-fi'li. Contoh nahwu. Contoh ni, kita sebut biasa. Ni contoh biasalah, mudah kita sebut. Contohnya, tarat, terbang. Tarat as-samakatu. Ni, orang Arab ni guna ni. Tayrana. Ini betul-betul maf'ul mutlaq. Dia panggil. Nahwu, contoh ayat. Ni. Ayat ni. Tarat as-samakatu tayranan. Jadi dalam ayat ni sahabat, bila kita tengok kepada tayranan ini, saya nak ajak kita tengok kat sini. Tayranan di situ, dia masdar kepada tara. Jadi, kenapa maf'ul mutlaq ni wujud? Dan dia untuk mentaukidkan muakkidun li ma'na al-fi'li. Sebagai taukid kepada makna fi'il yang ada dalam ayat tersebut. Jadi sebaik-baiknya dia mesti daripada masdar fi'il itu sendiri. Itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Dan maf'ul mutlaq ini sahabat semua kita jarang jumpa dalam bahasa Arab. Sebab dia pada hakikatnya tak akan diguna oleh orang. Kecuali bila sesuatu fi'il itu berkait ataupun menjadi cerita kepada sesuatu yang agak luar biasa. Baru ada maf'ul mutlaq. Jadi seperti tarat dalam ayat ni yang bermaksud terbang, menjadi cerita kepada as-samakatu, ikan. Ikan. Jadi bila kita nak cerita ikan terbang, dia tak sama dengan burung terbang. Itu dia. Jadi dalam bahasa Arab, itulah hakikat dia. Hakikat dia. Nak cerita dari sudut balaghah. Jadi, maka kita jarang dengarlah fala yuqal. Maka fala yuqal. Sorry. Saya buat kat sini. Fala yuqal. Saya tamu kat atas tu. Jadi, kenapa tu? Okey. Li gharabati. Itu dia. Ya. Baik. Jadi sekarang, kenapa dia hadir seperti itu?
li gharabati. Apa tu atau kata okey, li gharabati, kerana li gharabatil wuqu', li gharabatil wuqu', kerana pelik berlaku sesuatu perbuatan, ataupun li gharabati wuqu'il hadath. Tu al hadath, kerana pelik berlaku satu-satu proses indal isnad, bila kita buat perkaitan makna. Itu dia, bila kita buat perkaitan makna dalam ayat. Jadi itulah sebabnya kenapa maf'ul mutlaq ni ada dalam bahasa Arab. Ya, saya nak cerita sikit je lah. Jadi sebenarnya benda ni sepatutnya kita mengaji benda ni dulu, tapi tak apalah, saya cerita dulu. Ya. Jadi saya cerita maf'ul mutlaq ni, dia kita nak kenal dia mesti masdar. Masdar. Masdar yang muakkidun, menjadi penegas. Penegas li makna al-fi'li, kepada makna fi'il. Sebab apa? Contohnya, tarat as-samakatu tayranan. Terbang ikan dengan seterbang-terbangnya. Jadi waktu itu, kenapa kita perlu ada tayranan? Tak cukup ke kalau kita kata tarat as-samakatu saja? Okey, sahabat semua. Ini tarat ini fi'il, sahabat, atau as-samakatu ini fa'il. Itu bagi satu jelas-jelas. Tayranan ini dia panggil maf'ul mutlaq. Itu maf'ul mutlaq. Jadi kalau maf'ul bih kita letak warna ni, maf'ul mutlaq bolehlah. Sepatutnya warna ni. Okey, biru sikit. Apa maksudnya? Sebab kenapa kena ada tayranan untuk terbang ikan? Kerana bila tarat fi'il itu, kalau setakat dia fi'il, tak apa. Bila dia dikaitkan dengan ikan, ikan terbang itu bukan fitrah dia. Ikan terkenal dengan konotasinya berenang. Tiba-tiba kita nak cakap ikan terbang. Tapi memang ada. Tuan-tuan pernah tengok ikan terbang? Benar tak? Saya pernah tengok juga dalam, saya cek cari. Sekejap. Tengok. Ikan terbang. Kita tulis je. Ikan terbang. Ikan terbang. Jadi, sahabat semua. Ni ada ni. Ikan macam ni. Dia terbang sungguh. Di atas air. Tu kita nampak tu dia terbang. Jadi, bila benda ni berlaku, dia benda biasa, benda luar biasa, tu ada tu. Sahabat semua. Ikan terbang. Tak muat. Kita buat macam ni. Tu dia. Maka bolehlah waktu itu kita guna dia sebagai maf'ul mutlaq. Jadi baru kita boleh pakai maf'ul mutlaq ni. Jadi saya letak kat sini dah. Dekat sini. Ikan terbang. Saya pun letak sini lah. Ada ruang ni. Okey. Tu dia. Okey. Saya letak sini. Jadi sahabat semua, di waktu itu bolehlah kita buat ayat macam tu. Kerana benda macam ni bukan benda yang terbiasa dalam pemikiran manusia. Jadi waktu itu bila benda tu ada tapi pelik. Itu syarat maf'ul mutlaq. Tarat as-samakatu tayranan. Okey?
Jadi di waktu itu kita nampak tak? Maf'ul mutlaq ini perlu hadir bila sesuatu fi'il dikaitkan sebagai cerita kepada benda tertentu yang menimbulkan gharabati wuqu'il hadas. Indal isnad. Jadi ketika itu kita pun katalah sahabat semua. Jadi fala yuqalu, maka tidaklah orang kata fala yuqalu ghaliban, fala yuqalu ghaliban, maka tak dikata orang. Orang tak kata macam ni. Contohnya Tara al-usfur. Tara burung. Tara, contoh saya kata burung helang. Apa burung helang? Serupa lah. Letak je lah merpati ke. Ni. Tarat al-hamamah. Terbang burung merpati. Tayranan. Tu. Tayranan. Jadi orang tak kata macam ni dalam bahasa Arab. Sahabat semua. Sebab memang pun burung helang. Siapa yang helang? Bahasa Arab cari dia. Nas ke apa? Nas. Nanti sekejap cari. Nun sinro, nas. Nun sinra. Ya. Betul ke Sul? Betul? Tak. GPT kata gitu Ustaz. Tak, betul lah tu kalau dia tulis macam tu dalam kamus. Cuba tulis sini. An-Nasr. Betul lah. An-Nasrul Amriki. Ni. Macam tu. Jadi, kalau burung macam ni, ni, burung helang. Ni kita tengok ni. Memang terbang kerja dia. Jadi tak perlu kita buat taukid dalam bahasa Arab. Tarat al-hamamatu. Ataupun an-nasru lah. An-nasru. Jadi ayat macam ni orang gelak lah. I'rabnya betul. Tara an-nasru. Tayranan. Jadi tak perlu macam ni. Sebab memang kerja dia dah terbang. Tak berhenti. Jadi dalam bahasa Arab waktu itu ayat ni betul tak salah. Cuma tayranan itu jarang disebutlah. Tidak akan diguna. Itu sahabat semua. Jadi itulah ciri asal maf'ul mutlaq. Kalau sahabat nak tahu. Okey. Nak tanya Ustaz. Kalau nak maksudnya kalau nak guna maf'ul mutlaq ni mesti ada fa'il yang berkait dengan dia. Kita nahunya memang gitu. Betul. Mesti fa'il yang sama. Mesti masdar daripada fa'il itu sendiri. Contohnya tayranan daripada tara. Itu sebaiknya. Cuma ada kadang-kadang dia tukar sikit-sikit tapi jika masih seerti dia boleh pakai. Tapi tak mau pisah kat situ. Kalau kita kata Allahu Akbaru kabira tu, dia tak jadi lah. Betul tu. Kabira tu sifat ke masdar? Kabira. Masdar kan? Kabira. Masdar ke sifat? Allahu Akbaru. Kabira. Masdar ke sifat? Kabir. Sifat. Yang kedua, dalam Allahu Akbar kabira ada fi'il ke? Tak ada. Itu maksudnya dia bukan maf'ul mutlaq. Oh, dia bukan maf'ul mutlaq kan? Itu dia hal. Itu hal. Ustaz, Ya. kalau maf'ul mutlaq sebelum tu ada fi'il, insya-Allah mudahlah. Tapi dibuatnya fi'il tu mahzuh Ustaz. Macam mana? Yang Macam mana tu? Nanti sekejap nak bincang ni. Sekarang ni saya nak cerita
Yang ialah sa'yan fil khair itu fi'ilnya dibuang lah tu. Ya. Jadi cuma saya bagi tahu di sini dia adalah sa'yan fil khair tu masdar atau maf'ul mutlaq li fi'li mahzuf. Takdiruhu is'a. Okey. Tapi sebelum saya nak bincang kenapa dia mahzuf apa semua sekali, saya kena bagi tahu dulu ruh maf'ul mutlaq tu apa. Jadi dapat tak ruh maf'ul mutlaq ni? Jadi bukan kata senang-senang kita pakai letak fi'il, letak maf'ul mutlaq. Masdar dia terus boleh pakai. Faham Ustaz. Jadi dia ada konteks dia. Okey, boleh ya? Baik. Sekarang kita pergi seperti dalam kita pergi seperti dalam wa nahwu seumpama. Okey. Dekat sini. Ni panjang cerita. Tapi saya tak nak bincang contoh ni. Sebab sa'yan fil khair tu dia contoh kering. Contoh dia adalah makna. Dia adalah makna tapi kita ambil Quran terus supaya tak pening-pening, tak buang masa. Bila kita faham Quran, hal ni pun kita faham. Betul ambil kata wa fi sami'annya wa fi qawlihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala kita akan jumpa ayat ni. Sahabat, tengok ayat ni. Ni ayat popular lah. Kalau orang mengaji tajuk ni mesti jumpa ayat ni. Saya ambil yang ni. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa bil walidaini ihsan. Saya ambil yang tu. Senang. Sebab ada siap. Ada tanda wakaf semua, nanti kita ambil yang lain sekejap. Dalam kepala saya pun yang itu juga Ustaz. Ada banyak ni bawah ni, doktor. Dia ada ni, wabil walidain bil walidain, banyak tu. Cuma gaya bahasa dia tu berbeza sikit. Tapi kita ambil yang ni ya. Kita ambil yang ni dulu. Boleh? Jadi tengok ayat ni. Ni, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Tu ayatnya. Kita ambil semua ni. Baru kita nampak. Okey. Kita letak sini. Okey. Tengok sini. Point dia kat sini je. Pada perkataan ihsan. Okey. Ini point dia kita nak. Ini. Okey. Ayat ni dia ada dua je. Pertama fi'il dia. Wa'budullah. Satu. Dan yang kedua wala tusyriku bihi syai'ah. Habis tu ayat. Tu, satu keratan. Lepas tu kita perasan dah dekat situ dia letak sili. Sili bermaksud ayat selepas ni masih sambungan kepada wa'bud. Okey? Jadi di situ ada wakaf. Dengan mana wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsanan. Okey. Jadi kita punya at-tartib dalam ayat ni kita ada satu wa'budullah. Kemudian yang kedua kita ada wa ahsinu. Kita ada ni. Itu dia punya susunan. Okey. Jadi
Itu dia punya terkib ayat yang ada. Jadi saya tak tulis panjang, saya tulis pendek je. Saya harap sahabat boleh nampak lah. Baik. Sahabat tengok baik-baik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Satu. Habis. Satu ayat. Lepas tu wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Lepas tu wa bizil qurba, semua sekali tu dia sambung kepada bil walidain. Maknanya wa ahsinu bizil qurba. Wa ahsinu wa bizil qurba tu dia wali yatama. Dia sambung kepada yang sebelumnya. Yang apa tadi tu? Bizil qurba. Maknanya wa ahsinu bil yatama. Bil masakin. Bil jari zil qurba. Bil jaril junub. Bil sahibi. Bil jami. Wa bibnis sabil. Wa bima malakat. Boleh nampak tak? Aimanukum. Gitu. Jadi, itu dia makna ayat. Boleh? Boleh tak? Saya tunjuk macam tu? Okey? Kena tulis juga. Maknanya, tulis. Tu macam tu. Ni, syai'a. Satu. Jadi, wa ahsinu di sini untuk siapa? Saya buat wa ahsinu. Satu, bil walidain. Bil walidain. Kemudian, bizil qurba. Itulah. Sahabat semua. Bizil qurba. Kemudian, bil yatama. Bil yatama. Lagi. Bil masakin. Bil masakin. Saya cuma duduk dulu sikit. So, saya tak perlu tulis lah semua. Betul tak? Nampak boleh nampak tak? Bil jari. Bil jari zil qurba. Atau bil jaril junub. Contohnya. Sambung lagi. Bil jaril junubi. Kadang-kadang kalau tak tulis ni tu macam tak nampak sangat. Kemudian bil Sahibi. boleh je lah. Boleh sabil lagi. Bima malakat aimanukum. Baru habis. Baru pergi ayat ketiga. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mukhtalan fakhura. Itu ayat. Bisahibi itu tertinggal. Satu lagi. Bil jaril junub tu. Sorry. Lepas tu kita ada bisahibi sini. Bisahibi. Sebenarnya tulis macam ni tu penting sebab nak meyakinkan kita memang dia sambung sebagai majrur. Sebab tengok bila kita pergi kepada wasahibi dia baca majrur. Wabni dia baca majrur. Wa ma malakat aimanukum. Dengan B lah tu. Tu kita ulang B. Okey. Dia punya balaghah kat sini. Sebelum pergi itu saya nak ajak sahabat tengok i'rab sikit. Okey. Sahabat tengok i'rab sekejap. I'rab al-Quran. Sahabat tengok ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ni, berarti ni wa la tusyriku bihi syai'a. Pasal ada wa la tusyriku bihi syai'a dia panggil ataf ala ma taqaddama. Ataf. Jadi maksudnya dia ataf jumlah tusyriku kepada jumlah wa'budu. Boleh Itu. Jadi kalau kata sahabat kata saya nak pecah satu lagi lah Ustaz. Saya nak pecahkan satu lagi. Boleh, tak ada masalah. Dekat sini katalah sahabat tak nak tulis macam ni. Sahabat nak buat ni. Wala tusyriku. Nak letak macam tu. Okey, boleh. Maka kita akan ada 4 ayat. Okey. Cuma saya tak nak asing sebab ikut bacaan qiraat tadi. Ni dia ada CD.
Kemudian sampai dekat aimanukum dia ada qili. Jadi innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, baru ada wakaf pula. Jadi maksudnya kita nampak di situ ada tiga statement lah. Tiga statement. Di mana wala tusyriku bihi syai'a itu tidak dianggap terpisah daripada wa'bud. Jadi kalau kita asing macam tu, dia macam wa'bud tu satu hal, wala tusyriku satu hal. Jadi sedangkan kenapa dia tak asingkan, dia letak dalam satu statement. Sebab syarat sembah Allah ni dia kena serentak. Sembah tu sembah dan jangan syirik. Sebab itu di situ sahabat, wala tusyriku bihi syai'a tu, sahabat boleh juga kalau nak anggap waw tu sebagai dengan mana dalam keadaan wawul hal, wa'budullah, kamu sembahlah Allah dalam keadaan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ataupun wa'atah, kamu sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Dua-dua boleh. Tapi kita tengok di sudut tanda-tanda qiraat yang ada. Baik, kita balik kepada perbincangan kita. Okey. Qauluhu ta'ala. Jadi qauluhu wabil walidaini ihsanan ini kita nak ambil yang ni. Ni. Dengan mana? Ni. Dia bermaksud I ahsinu. Dia ada makna macam tu. Ahsinu bil walidaini. Ahsinu bil walidaini ihsanan. Okey. Itu maksudnya. Dengan maksud I ahsinu bil walidaini ihsanan. Kamu berbuat baiklah pada dua ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Baik, sahabatku. Di sini kita pergi i'rab dulu baru nampak. Jadi tadi Mak Dan tanya, macam mana kita boleh tahu di situ ada fi'il mahzuf. Ni. Maksudnya lepas waw tu seolah-olah ada titik macam ni. Tu. Seolah-olah macam tu. Macam mana kita berani takdirkan ahsinu? Jadi jawapan dia di sini Mak Dan. Dia ada pada Wow. Bukan. Sebelum waw. Waw tu boleh jadi petunjuk juga. Tapi yang ketiga, kita pergi dia punya step Mak Dan. Okey. Step yang pertama kita kena tengok ihsan tu sendiri. Jadi kita ambil ihsanan. Ihsanan di sini dia punya clue, dia adalah masdar. Okey. Dia masdar. Lepas tu dalam keadaan sekarang dia mansub. Jadi sebenarnya kenapa nak kena sebut masdar-masdar ni? Bila kita sebut masdar, dia akan terbayang terus dalam kepala kita. Jadi sebelum mansub saya nak bagi sini dulu. Masdar masdar kepada fi'il apa ni? Masdar mazid. Ahsana. Masdar mazid. Ahsana yuhsinu. Fi'il. Af'ala yuhsinu. Ni. Ahsana. Masdar mazid. Kita tak payah buat alif fi'il lah. Dalam kurungan ahsana yuhsinu. Macam tu. Ahsana yuhsinu.
Masdar dia ihsanan. Cuma dekat fi'il mazi tu, masa kita sebut fi'il mazi tu, kita boleh kenal letak dalam kepala kita, Mazan, Madan. Madan tanya tadi. So masa kita sebut ihsan tu, apa nak tengok dulu? Tengok pertama dia masdar. Dia masdar wazin, lepas tu yang kedua kena ingat wazan. So wazan apa ni, Madan? Ihsan ni ala wazni, di atas wazan? Wazan. Wazan masdar. If'al. Ihsana if'alan. Betul tak? If'alan. Atas wazan? If'alan. Kenapa pergi duduk sana? Ni saya nak bagi ala wazni ni if'alan. Okey. Jadi sahabat semua, lain kali kalau kita jumpa satu-satu lafaz tu, itulah sebab apa saya dapat penting sangat. Pertama sekali kena kenal golongan kata. Lepas tu bila kenal golongan kata, ingat tak masa mula-mula kita mengaji yang saya bagi dia punya busur dulu. Inilah petunjuk pentingnya benda ni. Mati saya buka busur sekejap. Buka flashcard. Okey. Masa mula-mula belajar ni. Ingat tak? Masa mula-mula belajar, saya kata kalau kita jumpa apa-apa perkataan, kita kena, kalau fi'il, kita kena terjemah, lepas tu tengok pola, tengok bentuk. Busur. Di bawah busur kita ada ni. Kalau jumpa masdar. Kalau jumpa bukan fi'il, kita kena tengok. Pertama sekali kita kena pasti yang bulat tu. Golongan kata dia apa? Sifat ke, masdar ke, isim. So tadi masdar. Bila masdar, kita tentukan dia masdar. Lepas tu, di dalam perkataan masdar tu, kita kena ingat terus dia wazan apa, daripada golongan mana. Dan bila kita sebut wazan, dia akan pergi kepada fi'il. Automatically dia akan hadir fi'il. Bentuk apa, mujarrad ke mazid. Itu antara benda yang nak kena ingat balik lah. Okey. Lepas tu kat sini kita nak buat macam mana ni? Saya ajar ikut step tu ni. Masdar mazid. Masdar mazid. Bila sebut je masdar mazid, kena sebut wazan masdar. If'al. If'alan. Tu dia. Letak je baris. If'alan. Okey. Lepas tu, bila if'alan, kena sebut lepas tu wazan fi'il dia tu macam mana. Kita pun sebut, kalau ihsanan, maknanya dia daripada ahsana yuhsinu ihsanan. Maka clue pertama kan, itu yang pertama. Kalimah masdar tu sendiri sudah menggerakkan otak kita mencari fi'il. Lepas tu clue yang seterusnya, ihsanan itu dari sudut saraf. Dari sudut saraf. Dari sudut nahunya pula, perasan tak dia mansub. Mansub. Dia mansub. Bila mansub dalam bahasa Arab, benda-benda yang mansub dalam bahasa Arab, ingat tak masa kita cerita jadual i'rab dulu? I'rab apa Zamira itu? I'rab fi'il ke? I'rab fi'il lah. Dalam flashcard. Flashcard. Flashcard berapa? I'rab. Tu 12 tak tengok. 13 ya? Asalnya 13 ni betul-betul i'rab fi'il lah. Okey. Yang ada jadual satu. Tapi yang satu yang nizam i'rab yang tu satu. Bukan. Yang satu lagi ni muka surat 12 kot Ustaz. 12. Yang ada apa Alamat ni? i'rab. Alamat i'rab yang bil dhamma bil alif bil waw tu. Yang tu, yang ni belakang dia satu yang. Yang ni. Tengok, bila mansub, apa yang mansub dalam bahasa Arab? Yang boleh mansub dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' dan al-mafa'il al-khamsah. Maf'ul yang 5. Jadi maf'ul mutlaq, dia duduk dalam ni. Dalam maf'ul yang 5.
Yang boleh masuk lagi khabar kana, tak ada kana tadi. Yang boleh masuk lagi isim inna. Ni khabar kana wa akhawatu isim inna. Yang boleh masuk. Betul lah isim inna. Ataupun ini je yang boleh masuk. Khabar kana isim inna. Jadi dalam ayat wabil walidaini ihsanan ini tak ada kaitan dengan kana, tak ada kaitan dengan inna. Jadi kalau kata fi'il mudhari' di situ tak ada fi'il. Lepas tu tengok lagi yang boleh masuk apa dia? Hal. Hal syarat dia kena sifat. Hal syarat dia kena sifat. Tadi ihsanan bukan sifat, dia adalah masdar. Lepas tu yang boleh masuk lagi tamyiz. Tamyiz syarat dia isim. Syarat dia isim. Itu dia. Jadi kat sini kalau saya nak tulis lah, ni dekat hal ni, saya boleh tulis sesuatu. Saya boleh tulis apa sini? Al-hal, al-hal ni, syarat dia mesti wasfun. Tulis itu. Tak boleh sekat. Dia mesti wasfun. Syaratnya. Besar tulisan ni. Saya kecil. Jadi syarat hal, dia mesti wasfun. Itu. Okey. Kalau tamyiz pula, syarat dia mesti ismun. Atau dia mesti ismun. Ini saya nak jawab yang Madan tanya tadi. Dia mesti ismun. Jadi kat sini kita nampak kalau maf'ul mutlak, ni yang duduk dalam mafa'il yang 5 ni, maf'ul mutlak aja masdar. Jadi di kat sini saya tulis al-mafa'il al-khamsah tu masuk maf'ulun bi, maf'ulun fi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, atau maf'ul ma'ah, ada 5. So di sinilah kita boleh tengok, jadi makna ihsanan tadi tak kait dengan hal. Walaupun boleh masuk sebab syarat hal mesti sifat. Ihsanan tak terkait dengan tamyiz kerana tamyiz mesti isim. Ihsanan juga tak terkait dengan mustasna sebagai benda istisna, sebab syarat istisna dia kena ada illah dan sebagainya. Jadi istisna ni lepas dia kena ada illah. Kena ada illah sebelum dia. Contohnya kena ada illah. Jadi yang terkait fi'il mudhari' tadi bukan fi'il. Jadi yang terkait dengan dia maf'ulun mutlak saja. Okey. Soalan seterusnya. Dengar sini. Kita balik. Jadi itu sebab mansub dia tadi dalam keadaan dia masdar itu menjadi tanda. Dia itu sebagai clue. Sebagai maf'ul. Cuma di sini kita mungkin akan tertanya, macam mana kita nak tahu dia maf'ulun mutlak? Bukan maf'ulun bih ke, bukan maf'ul ma'ah ke, apa semua. Jadi sewaktu kita letak dia dalam kategori maf'ul tadi, dah kita sah dah dia dalam kategori maf'ul, maka di waktu itu kita cuba try je lah. Kita cuba try andai. Boleh tak dia jadi maf'ulun bih? Maf'ulun bih, dia mesti merujuk kepada sesuatu sebagai alat. Kalau maf'ulun bih. Sebab maf'ulun bih itu makna dia dengannya. Contoh saya datang, saya baca kitab. Jadi kitab situ dia panggil maf'ulun bih sebab apa yang dibaca kerana dia menjadi alat kepada perbuatan membaca. Jadi kitab tu, qara'tu al-kitaba, contoh saya kata. Dia menjadi alat kepada perbuatan membaca, dia bukan penegas. Kalau kita nak kata maf'ulun fi dia mesti ruang. Zaraf yang kita terlibat sebelum ni. Kalau kita nak kata maf'ul ma'ah, depan dia kena ada waw. Dia kena ada waw. Lepas tu kalau kita nak kata maf'ul li ajli, dia mesti menerangkan sebab. Jadi di sini kita kena kenal jenis-jenis maf'ul itu. Jadi di sini saya cerita secara ringkas sajalah.
Jadi kita nampak dia adalah mansub. Yadullu ala ada. Jadi kita dah try tadi. Dia mansub, dia masdar mansub. Dari sudut makna dia menunjukkan apa? Boleh tak dia merujuk kepada ruang dalam konteks ihsanan tu sebagai ruang? Dia bukan masa, bukan tempat. So tak sesuai. Ihsanan sebagai alat untuk jadi maf'ulun bih. Dia bukan sesuatu. Kalau maf'ulun bih ni dia mesti sesuatu. Seperti saya sebut tadi. Kalau kita nak kata dia maf'ul ma'ah, depan dia kena ada waw. Kena ada wa ihsana ke, wa sayyarata ke, macam tu. Kalau kita nak kata apa lagi? Maf'ulun bih tak boleh. Maf'ul ma'ah tak boleh. Maf'ul li ajli. Sebab. Maf'ul li ajli. Sebab. Jadi, syarat nak sebut sebab di sini, sahabat semua, kita tengok tak sampai. Jadi dia lebih kepada yadullu ala at-ta'kid. At-ta'kid. Dia lebih menunjukkan kepada penegasan ala makna. Ala ta'kid ala al-amil. Kita panggil al-amil. Makna al-amil. Dia lebih penegasan kepada makna amil al-mahzuf yang dibuang. Minta maaf lah, nampak macam orang kata nak menyusahkan je mengajar. Tak, saya ajak ikut step tu betul. Sebab kita tak belajar dulu maf'ul ni semua. Jadi ambil masa sikit. Ustaz. Ya. Boleh tak kalau ni saya nampak kan? Kalau saya cuba buat macam ni. Kan kita tengok ayat kan? Ayat dia wa'budullah, kat situ dah ada ubudu. Dah ada fa'il, lepas tu ada maf'ulun bih. Lepas tu wala tusyriku. Dah cukup fa'il, bihi syai'an, semua dah ada kan? Jadi daripada situ, lepas tu kita ada sili. Bermaksud ayat tu dah habis. Rukun ayat tu dah habis kan? Lepas tu kita pergi kepada segmen seterusnya, tiba-tiba kita jumpa wabil walidaini ihsanan. Sedangkan selepas kita nak kaitkan, sebab kita tengok depan-depan mula-mula tu dia ada huruf jar kan. Nak kaitkan dengan yang kat depan tu tak ada kaitan. Macam tak boleh nak kaitkan kan. Lepas tu kita tengok wabil walidaini ihsanan, lepas ihsanan tu kita jumpa waw lagi. Wabizi. Jadinya sebab Ustaz dah membiasakan kami bila kita tengok ayat cari rukun ayat. Cari rukun ayat kan, benda dan cerita kan. Jadi saya cubalah buat bila dah wabil walidaini ihsanan ni, bila kita tengok dengan depan tu macam tak boleh nak kaitkan dah. Dia dah tak boleh jadi pelengkap pada kat depan tu. Kan? Jadi dari situ kita pertama kita tengok yang syarat Ustaz tulis tadi lah, ihsanan tu sendiri masdar mazid, lepas tu dia punya mansub apa semua kan. Jadi dari situ kita boleh detect yang ihsanan di sini ni dia menjadi kita boleh anggap dia seperti fi'il yang di dalam dia tu ada pelaku yang menjadikan kita kata segmen itu ada rukun ayat juga walaupun kita tak nampak secara nyata. Boleh tak kalau macam tu? Baik. Jadi maknanya Zamira dah pergi kepada benda yang saya belum sampai. Tu. Sekarang maksudnya saya cuba jelaskan benda ni, tapi sebab Zamira nak cepat faham, Zamira langkau dia punya step-step tu, pergi terus kepada waw. Jadi apa yang Zamira sebut tu, itu petunjuk yang kita boleh dapat daripada waw. Jadi sekarang saya nak ikat pemikiran kita supaya berfikir secara mikro, kita nak berpandukan kepada kalimah ihsan dulu sahaja. Baik. Lepas tu baru kita pergi kepada bil walidaini, kemudian baru pergi kepada waw, baru kita confidence. Baik, faham. Itu cara dia. Jadi apa yang Zamira sebut tu betul lah, betul. Tapi Zamira perasan tak? Masa terangkan tadi ada Zamira kata, jadi kita boleh anggap. Perasan tak kita boleh anggap? Ada sebut? Ada. So bila kita sebut kita boleh anggap, bermaksud kita belum yakin.
Kita boleh rasa je, tapi kita belum yakin. Dalam petunjuk bahasa, kita tak boleh berpegang. Saya rasa, saya anggap, no, tak boleh. Dia mesti bergantung kepada setiap lafaz yang ada itu sebagai qarinah untuk kita berfikir. Baik. Jadi sebenarnya ihsanan pun membantu, bil walidaini pun membantu, wow tu sendiri membantu, sili, qili dan ayat sebelum ni pun membantu. Cuma analisa tu nak kena buat step by step. Dan cara analisa ayat, dia tak boleh mula dari depan. Dia kena mula dari belakang. Perasan tak? Ni, saya nak maklum kepada sahabat, nak analisa sesuatu ayat, dia kena mula daripada struktur yang paling kecil. Kat mana struktur paling kecil? Hujung ayat. Lepas tu langkah satu ke depan. Ke awal dia, ke awal ayat. Maka kita juga. Sebab tu Zamira rasa lambat dia saya duk cerita. Duk belit-belit ihsanan. Bukan, bila Ustaz sebut tu saya nampak lah macam jadi dia kan sebab sebelum ni kan kita dah Ustaz membiasakan dengan cari benda dan cerita kan. Betul. Jadinya lafaz masdar tu dah membantu untuk kita detect di situ ada satu rukun ayat yang sebenarnya sempurna. Walaupun kita tak nampak benda dan cerita tu secara nyata. Macam tu kan. Jadinya bila Ustaz cerita tu dia memandu saya ke situ lah. Saya macam okey saya nampak. Saya sekarang ni mengajar metodologi ilmu makna. So, saya yang dulu saya bercerita ringkas gitu sebab kita setakat duk belajar mubtada khabar fi'il fa'il je. Betul. Suasana dulu. Jadi kita hanya setakat tu je sumber source yang kita ada, so saya pergi kat situ lah. Jadi sekarang ni saya ni Ustaz. Ya. Untuk kita melihat yang wabil walidaini ihsana tu, macam mana boleh keluar ihsana tu, boleh kita lihat yang sebelum tu, ayat sebelum dia. Faham. Sabar. Saya faham. Nanti saya pergi ke situ. Semua akan pasti lah. Sekarang ni orang tak nampak saya nak cerita sebab belum pernah ni. Saya nak cerita petunjuk-petunjuk yang ada pada perkataan-perkataan tu. Sabar. Ini saya nak ajar manhaj al-istidlal. Cara kita nak buat pendalilan. Cara kita nak buat hujah untuk kita buat konklusi itu tepat. Memang kita boleh pergi sebelum tu terus. Tetapi kita akan hilang fungsi ihsanan. Sedangkan perkataan ihsanan itulah kita punya kajian, bukan ayat sebelum tu. Betul. Kajian kita ihsanan tu. Kenapa ihsanan tu hadir tanpa fi'il? Memanglah kalau kita pergi dekat awal ayat, contohlah kita pergi dekat sini. Kita pergi dekat sini. Kita pun tengok sini ada fi'il. Sini pun ada fi'il. Kat sini pun ada fi'il lah tu. Macam tu je lah kita mampu. Kita boleh setakat tu. Mesti ada fi'il tu. Jadi dia agak macam tu je. Macam tu lah. Rasanya. Sepatutnya. Macam tu lah. Yang kita dapat, kita ada di setakat tu je bahasa dia. Betul tak sahabatku? Baik. Lepas tu kalau saya nak mudah, saya cakap senang je, nak mudah. Saya guna kaedah teori cerita dan benda. Okey, tengok dari sini. Sampai sini. Dia letak ayat. Tidakkah sili tu penanda satu ayat? Kili pula penanda satu ayat. Cuba cari dalam wabil walidaini ihsanan sampai aimanukum tu. Cuba cari. Cuba teka kat saya. Ayat nombor berapa tu? Cari cerita dengan benda. Cuba cari. Panjang-panjang tu. Cuba cari. Cerita dengan benda kat mana? Yang panjang-panjang tu ataf je Ustaz. Depan tu saja ihsanan, depan tu je. Itu ihsanan pun bukan petunjuk. Itu semua tu pelengkap je tu.
bil walidaini pelengkap, ihsanan pelengkap, bizil qurba, semua sampai habis, wa ma malakat aymanukum, semua tu pelengkap je. Jadi senang kata ayat ni tak ada cerita, tak ada benda. Pasal kalau kita nak guna kaedah cerita benda lah. Tak ada cerita benda. Jadi bila kita dapat kaedah cerita dan benda, lepas tu kita pun nak fikir lagi, kita pun kan tu seli tu, dia berkait dengan sebelum tu. Sebelum tu ada fi'il, bermaksud di situ ada fi'il. Jadi semasa nak takdirkan fi'il dengan yakin itulah kita kena kembali kepada lafaz ihsan. Sebab kalau kita kembali kepada bil walidaini sahaja, kita tak akan tahu fi'il apa kita nak takdir dengan yakin. Dia sebab bil walidaini itu sebagai muta'alliqan sahaja. Boleh? Nampak maksud saya? So baguslah ayat ni. Dia buka kita satu, orang kata satu point untuk kita berfikir. Jadi saya nak terapkan kepada kita semua sekarang ni, manhaj at-tafkir, kaedah kita berfikir. Itu dia. Baik sahabat semua. Jadi sekarang kita balik kepada sabar ya, kalau rasa lambat sikit pun sabar. Sebab kaedah ni saya ajar sekali ni je, lepas ni dia akan boleh apply sampai bila-bila. Okey. Jadi sekarang kita nak balik kepada perkataan ihsanan tu sendiri. Petunjuk-petunjuk yang ada pada ihsan. Jadi saya bagilah petunjuk pertama dari sudut saraf. Oh, dia masdar. Yang kedua, dia mazid, dia masdar, dia mazid. Bila mazid, dia mesti ada wazan, if'alan. Maka kalimah tu sendiri dah boleh dorong kita. Oh, bermaksud fi'il dia itu ahsana yusinu ihsanan. Masa tu. Tapi belum terlintas tu dalam kepala kita, dia tu sebagai apa. Lepas tu kita pun cek tadi. Bila ihsanan dia baca dengan mansuk. Kita pun cek lah kategori-kategori mansuk tadi. Kat situ sahabat mula bosan tu. Bila saya tunjuk jadual-jadual ni semua ni. Kenapa Ustaz pergi sini melirik-lirik? Ini panjang-panjang. Ini dia panggil benda yang kita kena ambil kira. Jadi antara benda masuk dalam bahasa Arab tadi yang saya cerita ini semua sekali. Jadi kita pun tengoklah yang masuk di sini, yang boleh masuk fi'il mudhari'. So dia bukan fi'il. Yang boleh masuk lagi maf'ul. Yang boleh masuk lagi khabar kana. Kemudian isim inna. Jadi dia tak terlibat dengan kana dengan inna. Yang boleh masuk lagi hal mesti sifat, dia masdar. Tamiz mesti isim. Dia ini dia isim. Jadi ihsanan masdar. Jadi saya nak tunjuk satu benda. Sahabat semua mungkin tak perasan. Sekarang nampak tak kenapa saya bezakan antara nanti sekejap dia duduk ganggu kita. Jadi sekarang saya nak tunjuk nampak tak kenapa saya bezakan masdar daripada sifat, daripada isim. Itu dia. Nampak? Kenapa saya bezakan? Hari ni sahabat semua, saya nak bagi tahu betapa bahaya kalau kita anggap sifat pun isim, isim pun isim, dhamir pun isim. Bila sampai tajuk macam ni, kita terpaksa asingkan antara wasfun, ismun dan sebagainya. Kerana dia menentukan hukum i'rab yang kita akan tengok. Itu dia. Jadi saya harap sahabat boleh nampak. Okey. Jadi dalam ni, daripada dia mansukh, maka kita pun cek. Dalam jadual tadi, kita nampak semua yang lain tak sesuai. Yang agak okey, maf'ul saja. Dan kebetulan maf'ul tu ada 5. Maka kita pun cek tadi daripada kelima-lima tu, yang sesuai ialah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kerana perkataan ihsanan di situ tidak merujuk kepada sesuatu sebagai alat untuk jadi maf'ulun bih. Tidak merujuk kepada ruang untuk jadi maf'ulun bih. Tidak merujuk kepada sebab. Tidak merujuk kepada sebab.
Tak sesuai nak jadi sebab. Jadi dia lebih kepada taukid, kepada makna amil mahzuf. Jadi al-mahzuf, amil yang dibuang. Dekat situlah kita dapat tadi dalam ayat ahsinu bil walidaini ihsanan yang kita sebut tadi. Kita pun berani nak sebut sekarang. Oh, jadi sekarang makna dia ahsinu, ni kita berani nak sebut sekarang. Ahsinu bil walidaini ihsanan. Sekarang nak maklum sahabat, cuba perhati dengan maksud tu. Dia ada satu lagi. Okey, dia ada satu lagi. Ni. Waqad yuqad, boleh jadi ada orang kata. Waqad yuqad. Ni. Boleh jadi ada orang akan takdir dengan baik. Kalau saya kata saya takdirkan fi'il lain. Ni. Saya kata akrimu. Katakanlah saya takdir fi'il ni. Akrimu. Bil walidaini. Ataupun saya kata, kalau saya kata birru bil walidain. Ni. Apa ni hampir? Birru, berbuat baiklah bil walidaini. Ihsanan. Katalah saya takdir. Katalah orang, ada orang takdir macam tu. Betul ke salah ayat? Cuba tengok mana. Birru maknanya berbuat baiklah. Bil walidaini. Dengan kedua ibu bapa kamu. Ihsanan. Maka sahabat semua, ayat ni betul. Ayat ni betul. Jadi, tetapi dekat sini dengan makna maf'ul mutlak. Dia akan jadi maf'ul mutlak. Tapi kalau macam ni, dia akan jadi maf'ul li ajli. Oh, li ajli. Dia akan jadi makna demi. So, ni sahabat, tengok. Kenapa penting kita kena faham lafaz ihsan ni, kenapa penting. Kalau sahabat takdir, dua takdir ini, apa ilmu pertama yang sahabat kena tahu? Ilmu pertama sekali, kalau takdir secara maf'ul mutlak, masdar itu mesti sama dengan fi'il. Itu syarat dia. Itu maf'ul mutlak. Tapi kalau maf'ul li ajlih, masdar itu tak boleh sama dengan fi'il. Jadi sekarang tengok di sini. Amil dia ahsinu. Sama tak dengan ihsanan? Fi'ilnya sama kan? Daripada lafaz yang sama. Tapi kalau birru, berbuat baiklah. Berbuat baiklah bil walidain, dengan dua ibu bapa, ihsanan. Tak sama kan? Kalau dia jadi maf'ul ajli. So apa beza maf'ul mutlak dengan maf'ul ajli? Maf'ul mutlak, dia kerja dia ta'kid, penegasan. Maf'ul ajli, kerja dia ta'lil. Itu ta'lil, menerangkan sebab. Jadi tadi sahabat duk fikir kita kena takdir fi'il. Betul. Sebab sahabat duk tengok dekat ayat tu. Jadi masa sahabat tengok dekat ayat ni, mesti ada fi'il. Tapi kalau saya tanya, fi'il apa nak takdir? Sahabat pun terkapai-kapai juga. Sebab apa? Sebab sebab apa? Sebab sahabat tak akan tahu nak takdir fi'il apa. Tengok. Memang tadi kita kata mesti ada fi'il. Sahabat pun kata, kita tengok tafsir je lah. Apa ulama sebut, kita pakai je lah. Kalau kita belajar macam tu, kita fail. Fail apa? Kita tetap bergantung kepada
orang lain untuk memberi pahaman. Sedangkan apa yang orang lain beri itu panduan je. Tetapi kita kena dapat perolehi dengan kemampuan kita sendiri dan keyakinan kita sendiri. Jadi untuk capai kepada keyakinan itu, saya berilah di sini. Nih, cuba tengok di antara dua ayat ni. Satu fi'il ahsinu. Ni. Ni ahsinu ni. Ni ahsinu fi'il. Waw fa'il. Okey. Sama-sama tengok ya. Sama-sama tengok. Okey. Kemudian birru. Birru fi'il. Ni. Fi'il. Waw alif lakani fa'il. Okey. Apa makna ahsinu? Cuba terjemah saya. Apa makna ahsinu bahasa Melayu? Cantikkan. Elokkan. Elok. Maknanya apa maknanya? Dia mentaji. Ihsan. Memang dia perelokkan. Perelokkan itu maksudnya perelokkan adab. Perelokkan adab, perelokkan muamalah kita dengan betul tak? Ya. Jadi kalau nak kira sebenarnya di sini seolah-olah ada maf'ulun bih tu. Ada birru. Seolah-olah ada maf'ulun bih macam tu. Sebab tu dia ada bil walidaini. Hakikat sebenarnya boleh makna macam tu. Tapi tak apa, saya tak mau ke situ. Takut nanti banyak benda sangat. Sekarang berbuat baik dengan ibu bapa tu ihsanan. Kalau kita terjemah macam tu, dia akan jadi ihsan itu penegasan kepada ahsin. Dia akan memberi makna orang itu disuruh berbuat baik kepada dua ibu bapa kerana ibu bapa itu memang orang yang selayaknya mendapat ihsan. Itu dia. Orang yang selayaknya mendapat ihsan. Tapi kalau kita terjemah birru bil walidaini ihsanan, dia boleh menjadi makna kerana. Jadi untuk nak faham tu, mari kita tengok kamus kejap. Nak tengok kamus. Oh, silap. Ni. Sahabat buka kamus. Tengok sini. Tengok ahsana. Ahsana. Okey. Apa makna ahsana? Okey. Cuba tengok. Ahsana syakhsu. Seseorang itu berbuat ihsan. Apa makna? Maksudnya fa'ala, dia buat. Ma huwa, apa yang ia hasanun. Elok. Diddu, lawan kepada asa'a. Jadi fi'il ahsana ni lawan kepada asa'a, berbuat buruk. So sahabat rasa tak? Bila sebut ihsana ni dia lebih kepada spiritual. Rasa tak? Bila ihsan ni buat baik. Macam contoh, a'tahul hasanah. Dia beri kepadanya kebaikan. Ahsana syai'. Maknanya dia ajala sun'ahu. Dia mengelokkan pembikinannya. Ahsana tasarruf ma'ahu. Dia memperelokkan perilaku bersamanya. Maksudnya atabil hasan. Dia datang dengan kebaikan. Rasa tak? Itu dia punya birru. Apa ni? Ahsana. Okay. Tapi kalau sahabat tengok kalimah barra ni. Apa maksud barra? Okey, ni. Dengan mana? Barra walidayhi dengan mana? Dia bagi dah siap dah kat kita. Asal makna dia? Ni. Tengok asal makna. Barrat al-yamin. Makna dia sadaqat. Dengan maksud barrat ainuhu. Apa mana? Mengalir matanya. Tu. Barra. Benar. Jujur matanya. Dengan mana? Jujur matanya. Perasan tak? So dia libat kepada benda-benda fizikal. Jadi sebab tu dia panggil fi'lun mabrur. Perbuatan mabrur. Macam kita panggil hajjun mabrur. Haji mabrur. Perasan apa makna mabrur? Benda baik.
Iaitu benda yang tak ada syubhah, tak ada dusta, tak ada khianat. Itu. Jadi dia lebih kepada aspek fizikal. Sebab itu dia kata apa ni? Di antara makna barra walidain ialah tawassa'a. Dia bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada ibu bapanya. Wa wasalahuma, dan menghubungi keduanya. Itu. Tengok tu. Jadi di sini dia buat baik tu ikutlah, bagi baju ke, bagi apa. Tu makna barra. Makna perbuatan tu lebih bersifat fizikal. Wa rafaqa bihima, dia bersifat lembut, dia layan, tu makna rafaqa. Tengok, wa ahsana muamalatahuma. Dia memperbaiki muamalah dengan keduanya. So sahabat boleh perasan tak? Kalau sebut barra, ia lebih kepada unsur fizikal berbanding unsur spiritual. Jadi dalam ayat yang saya sebut ni, sahabat semua, kenapa Tuhan tak guna ahsinu, asal tak guna birru bil walidaini ihsana? Tu saya nak tanya sahabat semua. Masa sahabat nak takdir fi'il tadi, bolehlah, tapi saya nak suruh sahabat pilih. Kenapa ditakdirkan ahsinu? Kenapa tidak birru? Jawapan dia, kerana nahwu Arab memberitahu, jika kita takdirkan fi'il yang sama dengan masdar, dia memberi makna penegasan. Tetapi jika kita takdirkan fi'il yang lain daripada masdar, walaupun makna dia hampir semua, dia belum tentu memberi penegasan. Dia boleh jadi memberi makna sebab. Maka bila kita kata ahsinu bil walidain, berbuat baiklah dengan kedua ibu bapa, boleh tu? Ihsanan, sebaik-baiknya. Maka dalam konteks itu kita fokus kepada tuntutan berbuat baik kepada ibu bapa. Maka kita dengan itu dengan kita takdir fi'il ahsinu yang sama dengan masdar, dia mengajak kita untuk kita faham bahawa berbuat baik kepada dua ibu bapa tu bukan kerana sebab. Sebaliknya kerana dia ibu bapa, kita kena buat baik walaupun dia apa sekalipun. Tapi kalau birru bil walidaini ihsanan, kita punya buat baik dengan ibu bapa tu kerana ihsan. Bukan kerana dia ibu bapa. Tu dia punya beza. Faham ke tidak? Antara dua. Faham. Nampak perbezaan yang sangat bukan perbezaan pun, memang ketara lah, tak sama. Sebab itu cukup berhati. Orang berbuat baik kepada ibu bapa dia kerana dia ibu bapa. So jahat pun dia akan berbuat baik. Tetapi orang tidak akan berbuat baik kepada ibu bapa dia bila dia tengok ibu bapa dia jahat. Kerana tidak ada ihsan. Maka di situ kita ada dua. Al-ihsan dengan al-bir. So saya nak tanya. Poin yang saya nak cerita ni, bolehkah diceritakan oleh fi'il ni, ayat-ayat sebelum tu tadi? Yang kita cepat-cepat nak grab tadi. Boleh tak? Tak boleh. Nampak kan? Dia tersendiri, Ustaz. Ya? Dia tersendiri dengan melihat pada ihsanan sahaja. Betul. Sebab tu, cara analisa ayat, sebelum ni saya ajar macam tu Zamira, sebab kita nak faham secara umum, betul tak? Tapi, bila kita nak pergi secara spesifik macam ni, grup kita ni, kalau saya tengok dalam grup kita, ramai dekat 30 lebih. Jadi saya risau juga. Yang ada ni dalam 20 je. Ada yang bekerja, Ustaz. Tak apa. Tapi Zamira kena pantau tu sahabat-sahabat kita yang lain. Yang tak dapat masuk kena bantu. Baik. Tu maksud saya. Kita kesian dia. Jadi ajak Jadi kalau boleh, ajak bincang. So nampak tak hari ni? Kenapa pentingnya tajuk maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi sekarang kita nak pilih yang mana lebih tepat. Nak takdir ahsinu ke birru? Ahsinu. Itu aku mahu dari kamu semua. Ahsinu. Alhamdulillah. Nak tanya sikit Ustaz boleh? Boleh, silakan. Lain sikit lah. Maknanya tadi Ustaz kata ahsanu sebenarnya ada maf'ul bih kat situ. Ahsana. Ada maf'ul bih dekat situ. Boleh kita anggap, kita kata macam ni, dia maf'ul bih kerana dia adalah fi'il mazid tadi. Setiap mazid dia mazid, jadi mazid tu sepatutnya ada maf'ul bih.
Cuma dalam ayat ni macam dia kata ahsinu bil walidaini ihsana tu maf'ulun bih itu mahzuf. Betul. Jadi Mak Dan nak saya tulis Mak Dan. Ni saya tulis. Okey. Ada I lagi. Dengan mana pun. Ahsinu. Ahsinu al-mu'amalah. Ya. Al-mu'amalah bil walidain. Mu'amalata bil walidain. Bil walidaini Sana. Betul tak? Ya. Tu dia punya makna. Tu dia punya makna. Tu. Ahsinu. Tu. Al-mu'amalata. Itu dia. Mu'amalata. Bil walidaini ihsanan. Boleh? Nampak? Ya. Itu dia. Sebab tu saya tulis kat bawah tu ada wa qad yuqal. Jadi mana maksudnya kalau kita tengok kepada birru tadi, apa makna birru? Mana birru tadi? Birru ni. Barra ni dengan mana? Muamalah juga kan? Muamalah juga tu. Okay. Bermaksud di sini kita boleh je takdir. Dengan mana? Dengan maksud saya sebutlah. Dengan mana? Muamalah. Birru. Tu. Muamalatan. Birru. Fi. Sebab dia birru ni dia fi'il lazim. Sebab dalam ayat tadi ada tak dia sebut fi'il ni dia lazim. Tapi ada sini makna birra walidayhi, nampak ni? Birra walidayhi. Maf'ulun bih boleh? Okey. Barra walidayhi. Barallahu qasama. Boleh lah. Tak payah fi pun tak apalah kalau gitu. Boleh nak pakai fi pun tak apa. Saya kata barru al-mu'amalatakum. Barrul mu'amalah. Tapi lah kita tak di sini. Birru. Kita terima gitu. Bukan baru. Birru. Fi. Mu'amalatikum. Katakanlah kita buat macam tu. Mu'amalatikum. Atau birru fi mu'amalatikum bil walidaini atau ihsanan. Jadi bila kita takdir macam tu, kita makin nampak bahawa bila kita takdir macam tu, ihsanan tak jadi maf'ul mutlak. Dia jadi taukid. So makna dia kurang. Berbuat baiklah pada muamalah kamu dengan orang tua kamu tu kerana ihsan. Jadi di sini, beza dia besarnya bila kita terjemah macam tu, ihsan tu dari kita. Ihsan tu dari kita. Bukan hak ibu bapa. Jadi kita boleh nak ihsan, kita boleh tak ihsan. Tapi kalau ahsinu bil walidaini ihsanan, ihsanan tu hak ibu bapa. Sama ada kita suka tak suka, kita kena buat. Tu beza maf'ul mutlaq dengan maf'ul li ajli. Oh dahsyat. Lepas tu barulah kita pergi kepada bil walidain. Ni bil walidain. Okey, lambat tau nak ajar benda ni, lambat. Tapi dapat tak saya pecahkan otak kita ini satu kaedah berfikir dapat? Ya, dapat. InsyaAllah. Okey. Jadi yang ni senang, saya cerita gini je. Bil walidaini jar wa majrur. Bila jar wa majrur, kerja dia mestilah dalam ayat ni muta'alliqan. Dia mesti sebagai pelengkap kan? Dia tak mungkin jadi khabar sebab jar majrur ni i'rab dia 3 je. Pelengkap atau khabar atau hal na'at. Tu je. Satu ni. Sama ada sebagai pelengkap, itu yang utama, atau khabar, tugas kedua, atau ketiga fadlah. Yang kita panggil hal ke na'at ke, yang tu je. 3 i'rab dia. Ingat lagi tak masa i'rab jar majrur? Ingat. Ya. Jadi kalau tak apa-apa ingat, boleh buka flashcard. Mana jar majrur? 10.
Jam 10. 10 ke 11 betul Ni lah. dekat sini. Ni, kalau bil amil mahzuf. Ni tengok ni dalam semua ni. Jam majrur ni kalau ada amil dia jadi muta'alliq. Muta'alliq kepada fi'il, masdar, sifat. Kebetulan situ tak ada. Dia tak ada. Jadi bila tak ada, sama ada dia sebagai khabar atau na'at atau hal atau silah. Itu saja i'rab dia. Dia tak lari daripada tu. So dalam ayat kita sekarang dia muta'alliqan. Kita pun tulis lah bil amil al mahzuf. Jadi yang ni kita boleh kata dengan yakin selepas kita dapat pecahkan ihsanan tadi. Itu. Ustaz, skrin ni tak nampak Ustaz. Tak nampak? Ni skrin. Ya. Nampak. Dapat dah. Saya punya lambat kot. Okey. Line saya tak okey kot. Tak apa. Okey. Jadi sekarang nampak tak? Di sini bil amilil mahzuf kita pun tulislah dalam kurungan ahsinu. Itu dia. Itu. Lain tau. Kita mengaji dalam bentuk orang panggil secara saintifik dengan kita mengaji dalam bentuk syarah. Lambat. Kalau syarah, saya bagi tahu je kat sini sebenarnya ada fi'il ahsinu. Kita pun telan je lah. Dah ustaz ajar macam tu. Saya tak mau kita semua terima ilmu daripada mulut saya. Saya nak suruh kita terima ilmu daripada ayat Quran tu sendiri. Tu. Baru nanti saya tak kena soal depan Allah. Ustaz, Ya. apa hikmahnya sebab Allah tak letak ahsinu dalam ayat tu? Itu belum sampai. Puan Rana katanya. Ya. Nanti sekejap. Saya nak pergi sini. Lepas tu, wow. Jadi boleh nampak tak? Bil walidain itu meyakinkan kita, oh betul lah dia mesti ada fi'il lah tu. Betul tak? Lepas tu wow pula, wow ni, wawul atfi. Wawul atfi, qablahu, sebelum dia ada hukum sili. Jadi wawul atfi di situ kita panggil lil wasli, untuk sambung. Kita ngaji tadi kita jumpa alamat sili. Jadi jelaslah bila dia sambung kepada fi'il bermaksud adalah fi'il. Dengan maksud kejadian apa tu? Al-waw tu al-waw kita sebut sini tak panggil wawul atfi, kita panggil macam ni nama dia. Kita panggil atifah, penyambung. Atifah. Penyambung dengan makna dia itu atfu bil mahzuf, atau dia ataf fi'il mahzuf, dia ataf fi'il mahzuf, ahsinu tadi yang kita dapat itu ala, dia ataf ke mana? Dia ataf kepada ala fi'il depan tu apa dia tadi? U'budu. Ala u'budu. Tu. Dia ataf kepada u'budu. Ala, kat sini kita tulis ala u'budu. Okey. Macam mana Zamilah? Rasa tak? Ala u'budu. Rasa Ustaz. Okey. Yakin. Itu saya nak. Nanti orang tak boleh tipu kita sebagaimana saya sebut semalam. Tak adalah terus-terus haba ni semua tu tipu sebab Tuhan sebut dah dalam Quran. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Tu saya yakin. Tuhan tak buat makhluk bumi ni untuk memusnahkan kita. Yang memusnahkan kita. Zaharul fasad fil barri wal bahr. Tuhan sebut belaka. Cuma kita je tak tengok. Kita telan semua orang cakap. Faham. Bukan tak tengok Ustaz, tak fikir yang tak fikir ke tak rasa, tak tahulah. Yang kita ni boleh dapat petunjuk daripada Al-Quran tapi sebab kita tak rasa benda tu
boleh dapat daripada Al-Quran, kita telan dah apa yang manusia cakap tu benar. Kena pula yang bercakap itu adalah pakar-pakar. Lagilah Jadi- kita terima Jadi kan. untuk maklumat, ni yang puan siapa tadi tanya tadi? Puan apa tadi tanya? Farhana kan? Farhana. Jadi Puan Farhana yang ni saya nak jawab. Barulah Puan Farhana bila kita habis semua tu, barulah saya boleh pergi kepada dia panggil An-Nuktah. An-Nuktah dia panggil dalam istilah balaghah. An-Nuktah al-Balaghiyah. Poin balaghah dia apa dia? Di sini. Saya letak ni. Dah ada dah saya cari tadi. Jumpa dah. Ni. Jadi yang ni sila baca dulu, besok boleh sambung. Ni. Ini. السؤال عن سر حذف الفعل في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا dan juga سر تقديم المصدر إحسانا على متعلقه الفعل المحذوف بالوالدين. Dia macam ni soalan dia. Jadi pertama ini dia kata mari kita analisis macam ni dalam poin-poin macam ni. Itu dia. Jadi nanti saya bagi yang ni boleh baca sendiri. Boleh? Ni. Boleh baca dulu. Besok kita sambung lah. Ni. Kemudian yang kedua, takdim. Takdim dia tu kenapa? Dari takdim tu dia ada dua unsur balaghah ni. Jadi sahabat semua, yang ni ada. Tak sempat hari ni. Sorry lah, tak sempat hari ni sebab apa? Nak bagi kaedah ilmu berfikir tadi tu, dia payah sikit. Lepas tu, Penting Ustaz yang tu. Yang tu Berasap penting juga, Ustaz. jadi Berasap saya juga lah kepala. apa dia? Berasap juga lah kepala. Tak ada, dia bukan susah pun. Kita belum Terdedah. terdedah tu je. Belum Madan ni Bila? berasap kepala je, bukan bedah kepala. Madan bedah kepala terus. Ini hanya sekadar berasap je, tak payah bedah pun. Tu passion tak teruk. Madang tu passionnya tak teruk. Madang dia yang buat kan. Passion dia tak rasa apa pun. So yang ni saya bagi dulu. Assalamualaikum Ustaz. Tapi Ya, sedap Ustaz. Bagus. Sedap. Ustaz nak tanya satu. Siapa? Tadi Ustaz ada sebutkan maf'ulun mutlak ni untuk fi'il yang janggal tu pun luar biasa kepada Betul. satu benda tu. Jadi kalau dalam ahsanu ni macam mana yang dikatakan janggal dia tu? Dia bergantung kepada keadaan Puan. Jadi insya-Allah nanti saya akan detailkan selepas ini maf'ul mutlak ini dengan detailkan sikitlah bagi satu contoh lain. Contoh ayat biasa tapi situasinya janggal. Saya akan ambil daripada Quran. Ada. Contohnya wala tubazzir tabzira. Mana ni? Wala tubazzir tabzira. Tu jadi nanti kita bincang. Nanti kita bincang. Semua juga Ya. dengan ayat yang waratil Waratil Quran tartila tu. Tu kita boleh pakai. Okey, insya-Allah. Boleh ya? Sedang ini dua setakat. Ustaz. Ya. Dalam contoh Taurat As-Samaku tu, dia tak ada fi'il amal kan? Boleh juga lah ni. Ada. Ini contoh maf'ul mutlak aje. Contoh maf'ul mutlak aje. Kiranya Ustaz, memang kalau kita jumpa masdar yang macam ni, lafaz masdar yang macam tu, memang kita kan memang ditakdirkan fi'il amar Tak semesti. Oh, tak semesti. Tak semesti. Cuma kebanyakannya fi'il amal. Nanti saya bagi contoh. Supaya tak keliru, saya letak sini lah. Maf'ul mutlak. Saya letak sini. Saya takut nanti kita keliru dengan apa? Duduk sekali pula Keliru dengan wabil walidaini ihsan. Saya letak sini. Jadi saya letak sini macam tu. Jadi yang ni sepatutnya ke atas ni.
Macam ni tu atas. Duduk kat sini. Yang ni sepatut duduk kat sini. Jadi wa fi qouli ta'ala, betul lagi di balik asal juga. Terbalik Ustaz tadi betul dah Ustaz buat tadi. Patah balik. Reverse je. Control Z. Jadi pening-pening tu ubah-ubah. Macam tu. Okey. Pakai tu je. Aduh. Jadi yang ni qauluhu ta'ala ni tadi tak. Ikan tadi kat mana dah? Tu atas tu. Betul lah. Macam ni lah, sama. Jadi yang tu tak terlibat. Boleh Puan Jamilah, boleh tak Puan? Okey, insyaAllah. Nanti kita bincang esok, sambung ni. Sebab saya nak cerita dia punya rahsia ni panjang ni. Ni ada ni semua. Lepas tu kita buka tafsir lah lepas tu, insyaAllah. Terkesan Ustaz dengan Ustaz kata berbuat ihsan kepada ibu bapa tu hak ibu bapa tu. Bila saya tengok balik dia punya susunan ayat dia tu fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul, lepas tu ada muta'alliqah ni kan. Jadi yang bil walidain tu dia muta'alliq kepada ahsinu. Ya. Jadi bila dia muta'alliq ke ahsinu memang itu hak mak ayah lah. Kalau kata tadi yang kita pakai biru tu ihsanan tu duduk kat belakang. Ihsanan tu tak terkait pun dengan mak ayah. Dengan mak ayah sebab mak ayah terkait dengan biru. Jadi ihsanan tu boleh ada boleh tak ada. Ya. Jadi saya macam Masya Allah. Dia jadi macam satu kewajipan lah Ustaz. Memang kewajipan yang sebab tu kita kata, saya teringat ada ayat selepas mentauhidkan Allah itu dosa terbesar tu adalah mak ayah kan. Masya Allah. Tapi bukan mak ayah saja kan dalam ayat ni. Betul lah. Qurba wal yatama semua tu lah kena ihsan. Ada ihsan. Bukannya biru saja. Semua tu berhak dapat. Cuma ibu bapa je ekstra dia ada ihsanan. Dia diasingkan. Tengok lepas tu antara wabil walidaini ihsanan, lepas tu ada sama wow. Dia apa kita kata, dia satu set dekat situ. Kan? Okey. Boleh? Boleh. Okey, setakat tu dulu hari ini. Cuma Zamira, ibu bapa bukan kewajipan, dia ihsan. Dia kewajipan dengan ihsan tu lain. Tak maksudnya kan ke fi'il tu doktor. Ihsan ahsinu tu kan fi'il. Maksudnya dia macam itu perintah lah kan. Bukanlah kewajipan tu kita kata wajib tu jadi ni. Maksud saya bila dah ada perintah dengan makna perintah di situ, maksudnya tertanggung atas kita lah sebagai pelakunya. Macam tu. Betul. Okey. Baguslah sahabat semua. Saya boleh sampaikan ilmu sikit je. Sahabat boleh buka banyak minda. Alhamdulillah. Ustaz jangan lupa send nota ya Ustaz. Ustaz nak print lah Ustaz, nak baca yang tadi tu. Boleh. Memang insyaAllah. Okey. InsyaAllah saya hantar segera. Kalau tidak nanti pergi ke lain dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih sahabat semua. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya wa iyyakum.